Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Baharin. Rip, dah balik Jepun ke? Dah balik dah. Sebab saya nak deliver BMW 118 dekat Tuan Fazli daripada Spring Hill Port Dickson. Yang best kereta ni, Tuan Fazli ni dia langsung tak datang tau kereta. Walaupun rumah dia dekat je dengan rumah saya, dekat Negeri Sembilan, tapi dia tak nak datang. Tak apa Rip, kau settle lah. And then kereta dia actually dah boleh deliver last week, tapi saya beritahu saya masih di Japan. Dan dia kata, Arif tak apa, take time. So saya ambil masa, ambil peluang yang diberikan untuk siapkan kereta ni cun-cun. So kita tengah tunggu dia datang lah. Thank you tuan, support Arif Baharin dekat ECW Motorsport. So kita tunggu owner dia datang kejap ya. Ke nak saya review sikit kereta ni? Boleh? Jom. Alright guys, so ini adalah BMW 118. Saya pernah buat video kereta ni, betul. Saya pernah buat video kereta ni yang lagi saya suka bila saya buat video dan saya jual unit tersebut. Saya propose dekat Tuan Fazli. Okay, saya propose dekat Tuan Fazli sebab ada dua. Satu, seat color rare, nice, and then datang dengan sunroof. Okay, mileage rendah. So kereta ni kita dah buat polish, kita dah buat servis, kita dah buat coating, dah buat tinted. Okay, semua dah siap selesai, tinggal untuk delivery sahaja. Okay, ni nama owner. Seat yang color macam ni, lepas je Tuan Fazli booking, ada 3 ke 4 customer yang tanya, tapi memang tak ada stok. So Tuan Fazli dia dah booking awal-awal. Okay, lepas tu dia request saya satu je, yang ini awak pergi delete chrome. Cantik, memang cantik. Kalau tak dia warna chrome. Cuma yang ni tak boleh delete lah kan. Sebab yang ni dia kalau delete chrome dia nampak lain lagi. Sebab dia punya shape cutting pun tak sesuai. Melainkan tukar front grille yang memang berwarna hitam. Okay, ini adalah BMW 118i. Jap, saya nak tunjuk dekat korang. Tadi saya isi minyak penuh tau kereta ni. Yang best ni, bila saya isi minyak penuh, dia punya range kilometer jauh gila. Tu 691 km dia punya range kilometer. Serius memang jauh. Dengan dia punya ambient lighting cantik lagi. Okay, dah siap, baru settle semua. Tinted coating semua dah settle. Mana yang mencari BMW 118 135, saya ada stok. Dan saya nak buat satu announcement penting. Baru tadi, tak sampai 15 minit, bos ada beli GR Corolla, Toyota Corolla GR tu. Ada 4 unit, 3 warna satin grey, 1 warna putih. And then ini dalam masa 5 minit tadi bos cakap ada 1 warna merah. Harga estimate dalam 265,000 estimate lah. Toyota Corolla GR. Mana customer yang pernah tanya saya dalam video saya masa saya dekat Jepun tu, ada sebiji kan yang mileage 38 km. Abang DM balik, saya dah ada 4 unit ke 5 unit. So kereta tu dah beli tadi, confirm buy. And then ada akan jadi satu fenomena dekat ECW pada tahun hadapan. Kita punya perancangan, saya nak kumpulkan 50 unit GR Yaris. Okay, GR Yaris 50 unit dalam showroom. Okay, dekat ECW. Untuk Toyota Corolla GR tu yang 4 unit tadi dah siap, bawah dah bayar. And then ada lagi 1 unit merah tu tengah dapatkan. Semua akan berada di ECW Motorsport. Okay, macam biasa guys, nak beli kereta Roger Arif Baharin. Stay tune. Gang, ni ada 1 unit Lexus F-Sport RX 350 full original body kit from Japan. Kereta 2024, ada Mark Levinson lagi. So kereta ni baru sampai. Dalam apa cantik gila, kemas. Cantik, handsome. Dia macam color apa ni, brown. Lembutnya bila pegang. Kereta pun sampai. Alright, so dia punya mileage kat sini tak nampak lah. Ini berharga 385,000. Estimate on the road pun dalam 395. Estimate kalau ada NCD 55. 2024 F-Sport full body kit, original Japan, sunroof. Dia punya seat baldu. Okay, kereta ni baru sampai. Tinggal queue untuk cuci je.
Tadi dah banyak sampai, tinggal 2 biji ni je untuk kita cuci kereta ni. Ini antara favourite saya lah kalau SUV ni, sebab dia nampak versatile, dia nampak lebih gah. Warna putih pula kan, aduh handsome-nya. So kalau berminat DM Arif Barin, nanti saya bagikan gambar. Tunggu dia orang cuci dulu, lepas tu baru dapat gambar lah. Okay geng, kejap saya nak tunjukkan gambar Toyota Corolla GR ni. Ini yang warna, kejap, warna satin grey. Was yo, betul serius, saya dah tengok depan-depan lawa. And then yang warna merah, oh handsome, lawa, mencanak. Tengok belakang dia, seksi. So kalau berminat, cepat booking dulu, sementara kita nak bawa balik Malaysia. Betul, senang, sampai loan approve, Puspakom jalan. So kereta ni kita dah beli. FL5 awam. Bye. Alhamdulillah selesai. Sekarang pukul 8 malam. Saya ingatkan owner tak nak datang ambil kereta kan. Dia cakap, bila nak sampai ni? Tak sampai-sampai. Dia tak nak ambil kereta. Tapi hari ni dia nak, dah sampai. Ada kat depan saya ni. Tuan, macam selesai saya deliver BMW 118. Rare, memang rare. Sebab kereta tu full spec. Lepas tu seat warna merah, sunroof, low mileage. Tuan, komen sikit tuan, macam mana deal dengan Arif ni tuan? Susah ke? Deal dengan Arif memang terbaik. Tak datang tengok kereta. Iya betul, 100% online tuan 100% online. Kita nak ada hari apa-apa? ni je kita datang. Ada apa-apa nak cakap sikit tuan? Apa-apa kalau nak cek kereta recon, kontak Arif. Mantap. Terbaik. Tuan, terima kasih support saya tuan Okay. Saya ada hadiah dekat depan dengan ada sikit lagi kat sini. Alhamdulillah. Ada ni ada lagi sikit. Terima kasih Arif. Alhamdulillah. Jom tuan, kita ambil gambar boleh? Alright, baik. Mantap. So, jom. So guys, alhamdulillah selesai kita delivery dekat Tuan Fazli. Thank you siapa Arif Barin. Orang Podison kalau nampak kereta ni 100% dia beli dengan saya. Dia paling minat disebabkan dalam ni. Okay. Memang cantik. Memang cantik. Kalau tengok depan-depan lagi memang cantik dia punya apa tu? Dia punya kereta. Alhamdulillah happy, betul-betul happy. Memang happy. Macam dah kenal lama pun ada. Tapi tak pernah kenal. Baik, kita jumpa nanti. Okay, lepas. Alhamdulillah selesai saya deliver BMW 118 dekat orang Port Dickson. So guys, selesai sudah saya delivery malam ni. Macam biasa, nak beli kereta, datang dekat ECW Motorsport Bangi, cari Arif Barin. Assalamualaikum.